Berhenti telan ubat tahan sakit kalau korang tak nak buah pinggang rosak. Ni aku share cara pulihkan balik saraf yang kebas, mencucuk dan tegang tu dalam masa 14 hari je. Serius, benda ni bukan magic, tapi memang berkesan. Nama aku Aiman. Dulu hidup aku memang terseksa sebab masalah saraf. Sakit dia tak kira masa. Kadang kat bahu, kadang kat tangan, paling kerap kat kaki dan pinggang. Rasa dia macam kena renjatan elektrik, mencucuk-mencucuk sampai ke dalam. Paling rimas bila datang, rasa kebas semut-semut, pijak lantai rasa macam tak jejak. Nak pegang barang pun jari jemari rasa lemah. Setiap bulan aku ulang alik klinik, makan ubat tahan sakit, makan ubat urat, tapi badan aku makin lama rasa tak selesa. Nak bangun dari tidur pun kena ambil masa sebab badan rasa kaku. Nak buat aktiviti harian, nak solat, semua jadi terbatas sebab urat-urat ni rasa tegang sangat. Doktor dah pesan, kalau biar melarat, saraf ni boleh jadi makin lemah dan mungkin perlukan rawatan yang lebih mahal dan rumit macam fisioterapi. Malam-malam aku selalu termenung. Aku risau kalau sakit ni makin teruk, macam mana aku nak kerja, macam mana aku nak jaga keluarga kalau nak bergerak pun payah. Aku nekat cari ikhtiar lain yang lebih semula jadi dan tak membebankan badan. Syukur sangat aku terjumpa penawar yang sangat berkesan iaitu kapsul seketika. Apa yang buat aku yakin produk ni menggunakan bahan-bahan semula jadi yang hebat dalam perubatan saraf seperti damar merah, getah kemenyan India dan daun pegaga. Ia diformulasikan khas untuk mengurangkan sakit pinggang ke punggung, menghilangkan kerap tarik mengkarung, merawat sakit urat belikat serta membantu legakan saraf sentap sampai kebas dan lenguh. Paling penting, kapsul ni selamat kerana mempunyai ujian makmal yang sah di bawah pengelasan produk makanan. Mula-mula aku cuba 1 botol dulu. Aku ikut saranan, ambil 1 biji pagi dan 1 biji malam. Masuk minggu pertama, aku dah rasa beza. Badan rasa lebih ringan, rasa mencucuk tu dah mula berkurang. Masuk minggu kedua, rasa kebas semut-semut tu pun dah jarang sangat datang. Sekarang aku dah boleh bergerak aktif, boleh tidur lena tanpa gangguan sakit saraf lagi. Kalau korang ada masalah yang sama, urat tegang, kebas tangan kaki atau sakit saraf yang tak hilang-hilang, aku sangat sarankan korang amal kapsul seketika ni secara konsisten. Memang berbaloi. Berita baiknya sekarang tengah ada promosi diskaun 50%, tapi stok ni terhad untuk siapa yang cepat je. Jangan biarkan saraf korang makin rosak. Klik dekat bawah ni sekarang untuk dapatkan harga promo. Semoga seketika ni jadi asbab kesembuhan korang juga.